Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya dan rakan saya akan menerangkan hadis ke-11, iaitu tentang penegasan rukun Islam. Berdasarkan petikan hadis di bawah, iaitu yang membawa maksud daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami dahulu dilarang untuk bertanya sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, kami berasa gembira apabila datang seorang lelaki dari pendalaman Arab Badui lalu bertanya kepada baginda, dan kami dapat mendengarnya. Maka datanglah seorang lelaki daripada mereka lalu berkata, wahai Muhammad, telah datang kepada kami utusanmu, dan dia mendakwa bahawa engkau mengatakan Allah telah mengutuskanmu. Baginda menjawab, benar. Dia bertanya lagi, siapakah yang menciptakan langit? Baginda menjawab, Allah. Siapakah yang mencipta bumi? Baginda menjawab, Allah. Siapakah yang menegakkan gunung ganang ini? Baginda menjawab, Allah. Siapakah yang menjadikan padanya pelbagai manfaat? Baginda menjawab, Allah. Lelaki itu berkata, demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menegakkan gunung ganang dan menjadikan padanya manfaat, adakah Allah yang mengutuskanmu? Baginda menjawab, ya. Dia berkata lagi, utusanmu juga mendakwa bahawa kami diwajibkan solat 5 waktu sehari semalam. Baginda menjawab, benar. Demi Tuhan yang mengutuskanmu, adakah Allah memerintahkanmu demikian? Baginda menjawab, ya. Dia berkata, utusanmu juga mendakwa bahawa kami diwajibkan mengeluarkan zakat daripada harta kami. Baginda menjawab, benar. Demi Tuhan yang mengutuskanmu, adakah Allah memerintahkanmu demikian? Baginda menjawab, ya. Dia berkata lagi, utusanmu juga mendakwa bahawa kami wajib berpuasa sebulan dalam setahun. Baginda menjawab, benar. Demi Tuhan yang mengutuskanmu, adakah Allah memerintahkanmu demikian? Baginda menjawab, ya. Dia berkata lagi, utusanmu juga mendakwa bahawa kami diwajibkan menunaikan haji ke Baitullah bagi sesiapa yang mampu. Baginda menjawab, benar. Demi Tuhan yang mengutuskanmu, adakah Allah memerintahkanmu demikian? Baginda menjawab, ya. Kemudian lelaki itu berkata, demi Tuhan yang mengutuskanmu dengan kebenaran, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangkan daripada perkara-perkara ini. Apabila lelaki itu berlalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dia benar dengan apa yang dikatakannya, nescaya dia akan masuk ke dalam syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seterusnya, kita beralih pula kepada makna am. Yang pertama, Allah melarang orang beriman daripada bertanya perkara yang tidak perlu atau yang boleh membawa ke arah kesusahan. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 101 yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Ini termasuk soalan yang terlalu mendesak ataupun soalan yang dibuat kerana ingin mencabar, bukan untuk mencari kebenaran. Yang kedua, para sahabat menahan diri daripada banyak bertanya kerana takut terjatuh dalam perkara yang dilarang. Nabi Muhammad SAW melihat sikap diam mereka itu sebagai satu kekurangan terhadap diri mereka sendiri, kerana mereka seolah-olah menghalang diri daripada memahami perkara yang mereka perlukan dan menjelaskan hal-hal yang masih samar. Lalu baginda meminta mereka supaya bertanya. Namun mereka tetap merasa segan dan takut untuk bertanya, walaupun sebenarnya mereka sangat ingin tahu. Mereka berharap agar orang Arab Badui yang datang dari luar bandar akan bertanya kepada Nabi supaya mereka boleh mendengar jawapannya. Yang ketiga, pada tahun 8 atau 9 Hijrah, kaum Bani Sa'ad bin Bakar menghantar Diman sebagai wakil mereka. Tujuannya ialah untuk mendapatkan penjelasan langsung tentang Islam dan syariatnya daripada Nabi Muhammad selepas mereka mendengar ajaran Islam secara umum.
Ketika para sahabat sedang duduk bersama Nabi di masjid, Dimam datang dengan menunggang unta. Dia menurunkan untanya di kawasan lapang berhampiran masjid, mengikatnya, kemudian masuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Situasi ini memberi gambaran yang mana sahabat ketika itu sangat beradab dan berhati-hati untuk bertanya. Manakala berbeza dengan Dimam, iaitu orang Badui yang lebih terus terang, tidak terlalu terikat dengan adab halus seperti sahabat dan berani bertanya secara jelas dan direct. Yang keempat, petikan ini adalah penutup kisah Dimam bin Sulabah ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, iaitu dia berkata, "Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya. Aku beriman dengan apa yang engkau bawa. Demi Tuhan yang mengutuskanmu dengan kebenaran, aku tidak akan menambah apa yang diwajibkan ke atasku dan tidak akan menguranginya sedikit pun. Aku adalah Dimam bin Sulabah dari Bani Sa'ad bin Bakar." Kemudian dia bangun dan pergi. Yang kelima, maka berkata Rasulullah SAW, jika dia benar dengan apa yang dikatakannya dan dia menepati janjinya, pasti dia akan masuk ke dalam syurga. Yang keenam, kemudian Dimam kembali kepada kaumnya, lalu dia menyampaikan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengutuskan seorang Rasul dan menurunkan kepadanya sebuah kitab. Aku datang kepada kamu dari sisinya dengan membawa apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Maka kaumnya pun mentaati dan memeluk Islam. Yang ketujuh, Ibnu Abbas berkata, kami tidak pernah mendengar tentang seorang utusan yang lebih baik daripada Dimam bin Sulabah. Demi Allah, tidak sampai petang hari itu, melainkan semua lelaki dan wanita dalam kaumnya telah menjadi Muslim. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada Al-Mabahis Al-Arabiyah, iaitu perbahasan bahasa Arab. Yang pertama, Nuhaina an-Nas'al. An dan kata kerja selepasnya ditakwilkan sebagai satu masdar kata nama yang berada dalam keadaan majrur dengan huruf jar yang dibuang. Anggaran ayat, kami dilarang daripada pertanyaan kami. Yang kedua, fakana yu'jibani an yuji'u ar-rijal. Masdar yang terbentuk daripada an dan fi'il kata kerja menjadi fa'il kepada perkataan yu'jibu, menggembirakan kami. Isim kana ialah domir bagi keadaan atau cerita, manakala jumlah ayat yu'jibu menjadi khabar bagi kana. Yang ketiga, min ahlil badiyah. Frasa jar wa majrur kata sendi dan kata nama ini berkaitan dengan sesuatu yang dibuang sebagai hal, keterangan keadaan bagi perkataan ar-rijal. Perkataan badiyah bermaksud kawasan pedalaman, lawan kepada kawasan bandar atau bertamadun. Nisbah kata adjektif bagi al-badiyah ialah al-badwi dengan baris kasrah pada huruf ba. Perkataan badawah bermaksud kehidupan di kawasan pedalaman. Penduduknya dipanggil A'rab, orang Arab Badui, dan kebiasaannya mereka bersifat agak kasar. Sebab itu terdapat hadis dalam yang menyebut sesiapa yang tinggal di pedalaman akan menjadi kasar perangainya. Yang keempat, al-aqul dibaca dengan baris rafa' dhammah sebagai sifat bagi perkataan ar-rijal, sebab para sahabat menyukai orang seperti ini, iaitu yang berakal. Kerana orang yang berakal akan bertanya tentang perkara yang benar-benar diperlukan dan bermanfaat. Dia juga tahu cara bertanya dengan baik serta adabnya, dan pandai mengulangi pertanyaan, minta penjelasan, lalu menjadikan manfaatnya lebih banyak. Yang kelima, fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Perkataan yas'alu dibaca dalam keadaan mansub baris atas kerana diatafkan, disambungkan kepada yaji'u, manakala ayat wa nahnu nasma' sedangkan kami mendengar berfungsi sebagai hal, keterangan keadaan. Yang keenam, faja'u rajul.
Lelaki yang datang itu ialah Dhaman bin Su'labah al-Bakri dengan huruf dot berbaris kasrah dan mim diringankan, tidak ditekan. Namanya juga disebut pada akhir riwayat Al-Bukhari, di mana beliau berkata, "Aku ialah Dhaman bin Su'labah, saudara Bani Sa'ad bin Bakr." Yang ketujuh, faza'ma lana annaka taz'um. Perkataan za'ma dan taz'um yang digunakan walaupun Nabi Muhammad SAW mengakuinya sebagai benar, menunjukkan bahawa perkataan za'am tidak hanya khusus untuk makna atau dusta atau sesuatu yang diragui. Sebaliknya, ia juga digunakan untuk perkataan yang benar dan pasti. Contohnya sabda Nabi SAW, Za'ma Jibril, dan ungkapan Sibawih, Za'ma Al-Khalil. Yang ke-8, Qala faman khalaqus sama'. Huruf fa di sini ialah fa fasihah, iaitu fa penjelasan, jawapan kepada syarat yang diandaikan. Maksudnya, jika Allah yang mengutuskanmu, maka siapakah yang menciptakan langit? Perkataan man ialah kata tanya yang berfungsi sebagai mubtada, dan ayat khalaqa menjadi khabarnya. Tujuan soalan ini bukanlah untuk bertanya secara sebenar, tetapi untuk menguatkan pengakuan takrir supaya dapat dijadikan asas hujah selepas itu. Yang ke-9, qala Allah. Perkataan Allah di sini ialah mubtada, manakala khabarnya dibuang. Anggaran maksud Allah ialah Dia yang menciptakan langit. Yang ke-11, faman nas bil jibal wa ja'ala fiha ma ja'ala. Perkataan nas bil jibal bermaksud menegakkan dan mengukuhkan gunung ganang. Perkataan ma ialah isim mausul, dan ayat selepasnya ialah silah mausulah. Maksud yang dimaksudkan ialah segala yang Allah letakkan dalam gunung ganang seperti galian, hazanah, sumber air, makhluk, pengajaran serta tanda-tanda kebesarannya. Yang ke-11, faballazi khalaqus sama'. Ucapan sumpah ini bukanlah kerana Nabi Muhammad SAW dituduh atau untuk menafikan kebenaran baginda, tetapi ia bertujuan untuk menguatkan dan menegaskan berita tersebut serta memberi penekanan terhadap kebenarannya sebagai tanda kesungguhan dalam pengakuan. Dan yang terakhir, la'in sidqul yadkhulunal jannah. Lam yang pertama ialah lam yang menjadi pengenalan kepada sumpah, manakala lam yang kedua terdapat dalam jawapan sumpah tersebut. Jawapan kepada syarat telah dibuang kerana menunjukkan bahawa jawapan sumpah sudah cukup untuk memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Zuhaira Farhanah binti Zainur Rehan, wa raqmu talabi 08421. Wal an uridu an uqaddimu lakum anil fiqhul hadis. Istadalla bihil Bukhariyu ala jawazil qiraati wal ardi ala al-alimi wal ardu ibaratun amma yu'aridu bihi talibu asla syaihihi ma'ahu aw ma'a ghairihi bihadratihi wa qad kana ba'du salafi la ya'tadduna illa bima sami'uhu min alfazil masyayikh lihtimali sahwihim hina al-qiraati alaihim, lakin hadha ar-ra'yu intaha al-qawlu bihi wa asbaha qabul al-ardi wa jawaza mahalla ittifaq. Maksudnya adalah Imam Al-Bukhari menggunakan hadis ini sebagai dalil bahawa harus membaca dan membentangkan bacaan di hadapan guru. Maksud perkataan al-ard ialah pelajar membaca semula atau menyimak kitab asal gurunya di hadapan guru, sama ada membaca terus kepada guru atau dengan orang lain tetapi guru berada di situ. Dahulu sebahagian ulama salaf hanya menerima riwayat yang didengar terus daripada guru kerana bimbang berlaku kesilapan ketika bacaan dibuat. Namun, pandangan tersebut telah ditinggalkan. Akhirnya, para ulama sepakat menerima kaedah al-ard dan mengharuskannya.
ونقل عن مالك والثوري أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه وجمهور المحققين في علوم الحديث على أن السماع من لفظ الشيء أرفع رتبة من القراءة عليه ما لم يعرض عارض يصير القراءة أولى. فهم البخاري أن ذماما كان مسلما قبل قدومه بينما رأى آخرون أنه أسلم بعد الهوار وحملوا قوله آمنت على ابتداء الإيمان. وبناء على الأول استدل ابن الصلاح على أن إيمان العوام المقلد صحيح ويكفيهم الاعتقاد الجازم دون طلب أدلة مقصلة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إماما على ذلك. Ini yang bermaksud dinukilkan daripada Malik ibnu Anas dan Sufyan At-Tauri bahawa kedua-duanya menyamakan antara mendengar terus daripada guru dan membaca di hadapan guru. Namun, majoriti ulama pakar hadis berpendapat bahawa mendengar terus daripada lafaz guru lebih tinggi kedudukannya berbanding membaca di hadapan guru, kecuali jika ada keadaan tertentu yang menjadikan bacaan lebih utama. Imam Al-Bukhari memahami bahawa Dimam telah pun memeluk Islam sebelum datang bertemu Nabi SAW. Manakala, sebahagian ulama lain berpendapat beliau masuk Islam selepas dialog tersebut dan lafaz amantu dianggap sebagai permulaan keimanan. Berdasarkan pandangan pertama, Ibnu Al-Salah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawa iman orang awam yang bertaklid adalah sah. Mereka memadai mempunyai keyakinan yang teguh walaupun tanpa mengetahui dalil-dalil secara terperinci kerana Nabi SAW mengakui keimanan imam. Bunya alal khilafi fil Islam tima min qablu qudumihi ihtilafun fi tawjihi nidaihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ismihi aw bi ibni Abdul Muttalib. Faman qala innahu lam yakun musliman sahala dhalika likaunil kafiri ghayra mutalabin bihazil adab. Waman qala bi islamihi qala la yabluhu an-nahyu wa yu'zarul a'rabu lima fihim minal jafai wa qillatil ilmi. Imam Al-Bukhari menjelaskan bahawa terdapat khilaf sama ada Dimam Ibnu Sa'labah telah Islam sebelum datang atau tidak, dan perbezaan ini memberi kesan kepada cara beliau memanggil Nabi SAW sama ada dengan nama baginda atau Ibnu Abdul Al-Muttalib. Jika dikatakan beliau belum Islam, maka tidak menjadi masalah kerana orang kafir tidak terikat dengan adab tersebut. Jika dikatakan beliau sudah Islam, maka dimaafkan kerana tidak sampai kepadanya larangan tersebut. Dan orang Badui juga dimaafkan kerana sifat kasar serta kurang ilmu. Wa yukhadhu minal hadis fawqa ma taqaddama qabulu khabar al-wahid ala anna dimaman kana rasula qaumihi wa da'ahum ilal islami fasaddaqu wa jawazul istihlaf alal amri al-mutahaqqiqi li ziyadati ta'kid. Daripada hadis ini juga diambil faedah bahawa khabar seorang perawi iaitu khabar al-wahid diterima kerana Dimam merupakan utusan kaumnya yang menyeru kepada Islam dan mereka membenarkannya. Selain itu, dibolehkan meminta seseorang bersumpah atas perkara yang sudah pasti untuk tujuan pengukuhan dan penegasan. Waqad akhadha sahibut tahrir min husni su'ali Dimam dalilan ala quwwatin zakiratihi wa wasatihi aklihi wa tafkirihi fa innahu ajada siyaq wa tartib iz sa'ala awalan an sani'il makhluqat man huwa summa aqsama bihi an yusaddiqahu fi kaunihi rasulan lis-sani summa lamma waqafa ala risalatihi aqsama alaihi bihaqqi mursilihi an yu'akkada lahu umurul Islam wa syara'ihi. Sahib At-Tahrir mengambil daripada cara soalan Dimam bukti kekuatan ingatan, ketajaman akal dan susunan pemikirannya. Ini kerana beliau bertanya secara tersusun. Mula-mula tentang siapa pencipta makhluk, kemudian bersumpah agar Nabi SAW menjelaskan bahawa baginda benar-benar Rasul,
Dan selepas jelas kerasulan baginda, beliau bersumpah lagi untuk mendapatkan penjelasan tentang hukum-hukum Islam secara lengkap. Ikhtalafal ulama fi sanah qudumul imam. Ulama berbeza pendapat tentang tahun kedatangan imam. Fajazamal Waqidi bi annahu kana fi sanah khams minal hijrah. Al-Waqidi menetapkan bahawa ia berlaku pada tahun ke-5 hijrah. Walakin qatta'ahu al-Hafiz Ibnu Hajar wastadalla biwujub. Namun Al-Hafiz Ibnu Hajar menyalahkannya dan berhujah dengan beberapa dalil. Al-Adillah anna qudumahu kana ba'da nuzulin nahyi fil Qur'an wa ayah an-nahyi fi surah Al-Maidah wa nuzuluha mutaakhirun jiddan. Kedatangan selepas turunnya ayat larangan dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Maidah yang turun lewat. As-sani anna irsal rusuli lid-da'wah ila al-Islam ibtada ba'da sulhil Hudaybiyah. Penghantaran utusan dakwah Islam bermula selepas perjanjian Hudaybiyah. Salisan anna qaumahu awqaduhu wa aksarul wukud kana ba'da fathi Makkah. Kaumnya menghantarnya dan kebanyakan rombongan datang selepas pembukaan Mekah. Rabi'an anna qaumahu ata'uhu fa aslamu ba'da ruju'ihi wa lam yuslim Banu Sa'din illa ba'da Hunain fi sanah saman. Kaumnya mengikutnya lalu masuk Islam selepas dia pulang, dan Bani Sa'ad hanya Islam selepas perang Hunain tahun ke-8. Summa qala al-Hafiz Ibnu Hajar fasawabu anna qudumal imam kana fi sanah tis'i. Kemudian Ibnu Hajar berkata, pendapat yang tepat ialah kedatangannya pada tahun ke-9 Hijrah. Seterusnya dalam bab soal an arkan Islam, wa qawluhu ar-rajul min ahli badiyah, yakni man lam yakun balawhu an-nahyu anis su'al. Yang pertama adalah lelaki daripada penduduk badui ialah orang yang belum sampai kepadanya larangan daripada bertanya perkara yang tidak perlu. Summa wa qawluhu al-aqil kaunuhu a'rafa bi kayfiyah as-su'al wa adabihi wal muhim minhu wa husnil muraja'ah fa inna hazihi asbab li'izami intifa' bil jawab. Maksud adalah orang yang berakal ialah yang lebih tahu cara bertanya, adabnya, perkara yang penting untuk ditanya dan cara mengulang soalan dengan baik. Semua ini menyebabkan jawapan lebih memberi manfaat. Walianna ahlal badiyah hum al-a'rab wa yaghlibu fihim al-jahlu wal jafa. Walizalika jaa fil hadis man bada jafa, iaitu penduduk badui ialah orang Arab pedalaman yang kebiasaannya kurang ilmu dan bersifat kasar. Sebab itu ada hadis yang menyebut sesiapa yang tinggal di pedalaman menjadi kasar. Wal badiyah wal badu bimakna wahid wa huwa ma'adal hadirah wal umran wan nisbah ilaiha badawiyun. Badiyah dan badui membawa makna yang sama, iaitu kawasan selain bandar dan kawasan berpenduduk. Orang yang tinggal di situ dipanggil badui. Wal badawatu hiya al-iqamah bil badiyah wa hiya bi kasril ba' inda jumhuril ahli lughah wa qala Abu Zaid bi fathil ba' wa qala Sa'labun la a'rifuha bil fathi illa an Abi Zaid. Maksud badawah ialah kehidupan di kawasan pedalaman. Kebanyakan ulama bahasa menyebutnya dengan bacaan kasrah pada huruf ba, manakala Abu Zaid Al-Ansari menyebut dengan fathah. Sa'lab pula mengatakan bentuk fathah itu hanya diketahui melalui Abu Zaid sahaja. Fihi hadis Anas radhiyallahu anhu qala nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'
fakana yu'jibuna an yaji ar-rajul min ahli al-badiyah al-aqilu fayas'aluhu wa nahnu nasma'u. Faja'a rajul min ahli al-badiyah faqala ya Muhammadu atana rasuluka faz'ama lana annaka taz'um anna Allah ta'ala arsalaka. Qala sadaq. Maksud, dalam hadis Anas Ibnu Malik, para sahabat pernah dilarang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara yang tidak perlu. Namun, mereka suka apabila ada orang Badui yang bijak datang bertanya kerana mereka boleh mendengar jawapan Nabi SAW secara langsung. Qauluhu nuhina an nas'ala, yani su'ala ma la darurata ilaih, kama qaddamna bayanahu qariban fil hadis al-akhar. Saluni ay ma tahtajuna ilaih. Maksud, larangan bertanya itu ialah pada soalan yang tidak ada keperluan penting. Adapun perkara yang diperlukan, ia dibolehkan sebagaimana sabda Nabi SAW, bertanyalah kamu kepada aku, iaitu tentang perkara yang kamu perlukan dalam agama. Summa qawluhu faqala ya Muhammadun. Qala al-ulama la'alla hadza kana qabla an-nahyi an mukhatabatihi bi ismihi qabla nuzuli qaulillahi azza wa jal la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da ala ahadi tafsimi ay litakulu ya Muhammadun bal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Nabi Allah wa yahtamilu an yakuna ba'da nuzulil ayah walakin lam tablugha hazihil ayah. Maksud, para ulama menjelaskan bahawa apabila lelaki itu memanggil ya Muhammad, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ia berlaku sebelum turun larangan memanggil Nabi SAW dengan nama baginda, iaitu sebelum turunnya ayat yang melarang cara panggilan seperti manusia biasa. Kedua, ia berlaku selepas ayat diturunkan, tetapi larangan tersebut belum sampai kepada orang yang memanggil itu. Kesimpulannya, sama ada belum turun hukum ketika itu atau hukum sudah turun tetapi belum diketahui oleh orang tersebut. Summa qawluhu za'ama rasuluka annaka taz'umu anna Allah ta'ala arsalaka. Qala sadaq. Fa qawluhu za'amin wa taz'um ma'a tasdiq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu dalilun ala anna za'ama laysa makhsusan bil kazib wal qawlil mashkuk fi bal yasta'mal aidan fil qawl muhakkik wa sidqi alladhi la shak fihi wa qad ja'a min hadha katsirun fil ahadits wa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala za'ama Jibril kadza wa qad aksari Sibawi fi kitabihi alladhi huwa imamun kutubin nahwi min qawlihi za'ama al-Khalil za'ama Abul Khattaib wa yuridu bizalikal qawl muhakkik wa nukila zalika jama'at min ahli lughah wa ghairihim wa nakluhu Abu Umar Az-Zahid fi syarhin fasih an syahihi ta'lab an ulama lughah min wal basariyin. Summa a'lam anna hadha ar-rajul alladhi ja'a min ahli al-badiyah ismuhu Dimam bin Sa'labah bi kasri dal al-ma'jamah kama ja'a musamma fi riwayah Imam Al-Bukhari wa ghairihi. Maksud perkataan zama'a dan taz'um yang digunakan lelaki Badui itu bukan semestinya bermaksud dusta. Ia juga boleh digunakan untuk perkara yang benar dan pasti. Ini dibuktikan kerana Nabi SAW sendiri mengiyakan kata-kata itu dengan jawapan benar, iaitu sadaq. Dalam penggunaan bahasa Arab, ulama seperti Sibawih dan ahli bahasa lain juga menggunakan zama untuk maksud kenyataan yang sahih dan benar, bukan hanya sangkaan atau dusta. Akhirnya, lelaki Badui yang datang itu dikenali sebagai Dimam bin Sa'labah, sebagaimana disebut dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan ulama lain. Summa yadullu Hasan su'al ar-rajul ala zakaihi wa Hasan tartibihi wujudah tafkirihi. Cara soalan lelaki itu menunjukkan kecerdikan, susunan yang baik dan pemikiran yang matang.
bada'a bisu'ali an sani'il makhluqat summa aqsam yusbitu sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam summa ba'da tahakkuk aqsam maratan ukhra litakid al-ahkam. Dia bermula dengan bertanya tentang pencipta makhluk, kemudian bersumpah untuk mengesahkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selepas yakin dia bersumpah lagi untuk mendapatkan penjelasan hukum Islam. Hazat tartib yadullu ala akli rasinin wa fahmin dakikin. Susunan ini menunjukkan akal yang matang dan kefahaman yang mendalam. Al-Aiman kanat at-ta'kid wa takrir la syak, kama anna Allah Ta'ala aqsam fi mawadi'i kathirah. Sumpah itu bukan kerana ragu, tetapi untuk menguatkan dan menegaskan sesuatu perkara, seperti Allah juga bersumpah dalam Al-Quran untuk penegasan. Wa zahaba al-qadi iyadu ila anna rajula kana qad aslama qabla kudumihi wa innama jaa liyastasbitu wa yasma'u minan nabi sallallahu alaihi wasallam mubasharah. Qadi Iyad berpendapat lelaki itu sudah Islam sebelum datang, dan kedatangannya hanya untuk mendapatkan kepastian secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha anna salawatil khams mutakarriratun fi kulli yawmin wa laylatin wa huwa ma'na qawlihi fi yawmina wa laylatina. Maksudnya, antara faedah hadis ini ialah solat 5 waktu diwajibkan berulang pada setiap siang dan malam. Inilah maksud ungkapan pada hari dan malam kita, iaitu dalam setiap sehari semalam terdapat 5 solat yang wajib ditunaikan. Seterusnya, dalam bab soal an arkan Islam, ianya bermaksud dalam hadis ini juga dijelaskan bahawa puasa Ramadan diwajibkan setiap tahun. Ibnu Al-Salah menyatakan bahawa hadis ini menjadi dalil bahawa ulama ahlu sunnah berpendapat orang awam yang bertaklid tetap dianggap beriman. Cukup bagi orang awam untuk mempunyai keyakinan yang pasti terhadap kebenaran Islam tanpa perlu melalui kajian dalil yang terperinci seperti ahli ilmu. Ini berbeza dengan pandangan sebahagian golongan seperti Mu'tazilah yang mewajibkan penelitian yang mendalam. Nabi SAW tidak menolak cara penerimaan Islam oleh Imam dan tidak mewajibkan dia mencari bukti mukjizat secara terperinci, sebaliknya menerima keyakinannya. Selain itu, hadis ini juga menjadi dalil kepada penerimaan khabar seorang perawi, khabar al-wahid, dan terdapat banyak lagi faedah ilmiah lain di dalamnya. Sekian, itu saja daripada saya, daripada hadis Al-Hadi Ashar. Syukran jazilan wa ilal liqa.